Pernah tak korang tengok logo Pepsi ni, lepas tu rasa macam, kenapa logo ni macam dia tengah senyum sengit Okay, so tahun 2008 Pepsi buat satu keputusan yang agak, ramai orang cakap gila sikit lah. Diorang rebrand logo ikonik diorang tu, yang simple, timeless tu, jadi bentuk macam ni, macam rupa orang baru bangun tidur. Yang lagi bestnya, Pepsi spend 1 juta USD. Then, designer logo Pepsi ni ada sediakan lebih 20 page untuk justify kenapa logo Pepsi ni rupa dia macam ni. Katanya bentuk ni ada gravitational pull, ada force field, kononnya ada Pepsi energy field weh. Then dah lebih 10 tahun macam they are going back to the 80s inspired look, black bold fonts, refreshing red and blue colours. Jadilah rupanya macam ni, full on retro vibes. Classic never dies baby. Moral of the story, logo designers tend to overthink. Diorang selalu fikir ni ekstrim sangat, macam terlalu lebih sangat. It's a logo, less is more.